Komunikasi merupakan nadi kepada kejayaan sesebuah organisasi. Penyampaian maklumat yang jelas dan berkesan bukan sahaja membantu melancarkan operasi harian, malah dapat mengurangkan konflik serta meningkatkan produktiviti organisasi. Video ini membentangkan pelan komunikasi kepengurusan yang dibangunkan berdasarkan kajian terhadap Ana Traditional Bakery Sikamat, sebuah perusahaan yang mengusahakan pengeluaran kuih Melayu tradisional sejuk beku. Ana Traditional Bakery Sikamat merupakan sebuah perusahaan makanan yang ditubuhkan pada tahun 2011 dan beroperasi di Sikamat, Negeri Sembilan. Perniagaan ini mengkhususkan dalam pengeluaran pelbagai jenis kuih Melayu tradisional sejuk beku untuk pasaran selain tempatan. Selain daripada panggang, kita ada donat red velvet, donat biasa, kita ada sosis roll. Lepas tu kita ada cok badak, wadih, kasturi, samosa. Dan sebelah sini kita ada kuih pau. Lepas tu kita ada yang tadi kita bungkus tadi, pulut panggang, kari pap. Ini kita ada kari pap kentang, kari pap ayam, kari pap daging, kari pap sardin dan kari pap kambing. Bagi memastikan setiap tempahan disiapkan mengikut jadual, setiap pekerja memainkan peranan mengikut bidang tugas masing-masing. Organisasi ini mempunyai 5 orang pekerja yang mengendalikan bahagian pengeluaran, pembungkusan, jualan dan penghantaran. Komunikasi harian dijalankan secara bersemuka dan turut menggunakan aplikasi seperti WhatsApp bagi memudahkan penyampaian arahan serta penyelarasan tugasan. Walaupun organisasi ini berskala kecil, komunikasi yang berkesan amat penting bagi memastikan setiap proses pengeluaran berjalan lancar dan memenuhi keperluan pelanggan. Bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat mengenai amalan komunikasi dalam organisasi ini, kumpulan kami telah menjalankan temu bal bersama pemilik Ana Traditional Bakery Sikamat. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Boleh Puan perkenalkan sedikit mengenai Ana Traditional Bakery Sikamat? Sama-sama kasih. Ana Traditional Bakery Sikamat merupakan sebuah perusahaan yang menghasilkan kuih-muih tradisional, kuih sejuk beku yang ditubuhkan pada tahun 2011 dan kami mempunyai 5 orang pekerja untuk bahagian pembungkusan, penghantaran dan kita punya bahagian jualan. Bagaimanakah komunikasi harian dijalankan antara puan dan pekerja? Kebiasaannya saya menyampaikan arahan secara bersemuka ataupun melalui WhatsApp dan menggunakan panggilan telefon untuk menyampaikan maklumat yang lebih terperinci. Apakah cabaran komunikasi yang paling kerap berlaku dalam organisasi ini? Kadang-kadang berlaku salah faham terhadap arahan pekerja, terhadap arahan kerja. Terutama bila kita dapat sempahan tu, ada perubahan sempahan pada waktu akhir lah. Dan boleh menyebabkan kita punya pekerja dapat maklumat tu, tak semua yang dapat maklumat yang sama dan yang betul. Pada pandangan Puan, apakah langkah yang sesuai untuk menambah baik komunikasi dalam organisasi? Saya bersetuju jika diwujudkan satu prosedur komunikasi yang lebih jelas menggunakan satu arahan komunikasi rasmi supaya semua pekerja menerima maklumat yang jelas. Hasil temu bual ini menunjukkan bahawa komunikasi merupakan aspek penting dalam operasi harian organisasi. Dapatan tersebut turut disokong oleh soal selidik yang dijalankan terhadap 5 orang pekerja dan dijadikan asas dalam penyediaan pelan komunikasi kepengurusan. Berdasarkan dapatan temu bual dan soal selidik yang dijalankan, kumpulan kami telah membangunkan pelan komunikasi kepengurusan bagi membantu meningkatkan keberkesanan komunikasi dalaman di Ana Traditional Bakery Sikamat. Objektif pertama ialah meningkatkan kejelasan penyampaian arahan kerja supaya setiap pekerja memahami tugasan yang diberikan dengan lebih tepat.
Objektif kedua ialah mewujudkan prosedur komunikasi yang lebih sistematik bagi memastikan maklumat disampaikan secara konsisten kepada semua pekerja. Pelan ini juga memberi penekanan kepada penggunaan saluran komunikasi digital yang lebih tersusun bagi memudahkan penyelarasan kerja harian. Selain itu, pelan ini bertujuan mengurangkan konflik dan salah faham dalam kalangan pekerja melalui komunikasi yang lebih jelas. Secara keseluruhannya, pelan komunikasi ini diharap dapat mewujudkan suasana kerja yang lebih sistematik, harmoni dan produktif. Berdasarkan temu bual bersama pemilik dan soal selidik yang dijalankan terhadap 5 orang pekerja, beberapa isu komunikasi telah dikenal pasti dalam organisasi ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa 80% pekerja pernah mengalami salah faham berkaitan arahan kerja. Keadaan ini berlaku apabila arahan tidak disampaikan secara jelas atau berlaku perubahan maklumat pada saat akhir. Selain komunikasi secara bersemuka, organisasi turut menggunakan WhatsApp, panggilan telefon dan WeChat. Penggunaan pelbagai saluran ini kadang menyebabkan maklumat tidak diterima secara seragam oleh semua pekerja. Semua responden turut bersetuju bahawa organisasi memerlukan satu prosedur komunikasi yang lebih jelas bagi memastikan setiap arahan dapat disampaikan dengan tepat. Sekiranya isu komunikasi ini tidak ditangani, ia boleh menyebabkan kesilapan dalam proses pengeluaran, kelewatan memenuhi tempahan pelanggan serta menjejaskan kelancaran operasi harian. Bagi memahami situasi ini dengan lebih mendalam, analisis SWOT dijalankan bagi mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan komunikasi organisasi. Bagi mengenal pasti keadaan semasa komunikasi dalam organisasi, kumpulan kami telah menjalankan analisis SWOT yang merangkumi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis menunjukkan organisasi mempunyai hubungan yang baik antara pihak pengurusan dan pekerja. Komunikasi secara bersemuka memudahkan arahan disampaikan dan mewujudkan kerjasama yang positif. Walau bagaimanapun, organisasi masih belum mempunyai prosedur komunikasi yang standard. Arahan banyak disampaikan secara lisan dan melalui pelbagai saluran komunikasi, menyebabkan maklumat kadang-kadang tidak diterima secara seragam. Organisasi mempunyai peluang untuk memperkukuhkan komunikasi melalui penggunaan WhatsApp Business, penyediaan SOP komunikasi dan latihan kepada pekerja. Sekiranya kelemahan ini tidak ditangani, organisasi berisiko menghadapi salah faham arahan kerja, kesilapan tempahan dan kelewatan dalam operasi harian. Berdasarkan analisis SWOT ini, beberapa cadangan penambahbaikan telah dirangka bagi meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam organisasi. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dijalankan, kumpulan kami mencadangkan beberapa langkah penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam organisasi. Cadangan pertama ialah mewujudkan prosedur operasi standard atau SOP komunikasi bagi memastikan setiap arahan kerja disampaikan melalui proses yang jelas dan seragam. Cadangan kedua ialah menggunakan WhatsApp Business sebagai saluran komunikasi rasmi bagi memudahkan penyampaian maklumat, jadual kerja dan tempahan pelanggan. Cadangan ketiga ialah mengadakan latihan komunikasi secara berkala bagi meningkatkan kemahiran komunikasi, kerjasama dan kefahaman dalam kalangan pekerja. Selain itu, organisasi juga disarankan mengadakan taklimat ringkas sebelum operasi harian bagi memastikan setiap pekerja memahami tugasan dan sebarang perubahan yang berlaku. Perlaksanaan cadangan ini diharapkan dapat mewujudkan sistem komunikasi yang lebih sistematik, mengurangkan salah faham dan meningkatkan kecekapan operasi harian organisasi. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa komunikasi yang berkesan memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran operasi anak tradisional bakery Sikamat. Melalui analisis SWOT, beberapa isu komunikasi telah dikenal pasti dan disusuli dengan cadangan penambahbaikan yang bersesuaian dengan keperluan organisasi. Diharapkan pelan komunikasi yang dicadangkan dapat membantu meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat, mengurangkan salah faham serta mewujudkan persekitaran kerja yang lebih sistematik, cekap dan produktif.